Hampir 75% rakyat Malaysia tidak ada simpanan walaupun RM1,000. Saya yakin ramai di antara anda sedang mencari-cari platform yang sesuai untuk mulakan simpanan. Mulakan simpanan dengan simpanan emas, kerana dengan RM100 saja tuan-puan boleh bermula dengan akaun emas Gap. Dan tuan-puan, simpanan ini adalah untuk masa depan kita. Saya yakin tuan-puan yang gagal untuk menyimpan dalam bentuk duit boleh mulakan simpanan dalam bentuk emas. 5 tahun lepas juga saya memang tak pandai untuk menyimpan. Tetapi apabila saya kena emas, saya terus mulakan simpanan emas. Alhamdulillah, simpanan saya makin bertambah hingga ke hari ini. Simpanan emas ni bukanlah untuk kita semakin kaya, tetapi untuk mengekalkan kekayaan kita, kerana emas ini kalis inflasi. Berbanding duit, nilainya semakin tahun semakin menurun disebabkan inflasi. Tetapi emas nilainya semakin bertambah kerana harganya semakin meningkat setiap tahun. Dalam masa 5 tahun, kalau tuan-puan ada emas dan perak emas tersebut, peningkatan harga boleh mencapai 10% setiap tahun. Jadi bagi tuan-puan yang nak memula, terus klik link di bio atau komen nak, Kak Azma akan bantu.